Assalamualaikum murid-murid. Salam cikgu. Hari ini saya Cikgu Hazim. Hari ini kita dalam kelas PJ. Hari cikgu nak ajar kamu tentang lokomotor bergerak. Tahu tak? Tak tahu cikgu. Okey, lokomotor bergerak ni macam kamu kalau ke rumah kamu pernah tak macam berlari, berjalan, melompat? Pernah? Pernah cikgu. Pernah. Cuba tunjuk macam mana kamu melompat. Betul. Okey, hari ni kelas kita cikgu nak ajar pasal cara-cara kamu nak bergerak ataupun lokomotor yang betul. Okey, faham? Faham cikgu. Hari ni cikgu akan tunjukkan kamu tentang cara kamu nak berlari, cara kamu nak melompat sebelah kaki, mencongkak. Faham? Faham cikgu. Okey, so kamu dari ni nak buat? Dah cikgu. Bagus. Good. Okey murid-murid, yang ni cikgu nak tunjuk dah. Hari kita akan buat dalam kotak cara nak berlari, cara nak melompat, cara nak slide. Okey, pertama kamu tengok saya saya buat dulu. Pertama kamu akan berlari dulu. Berlari biasa dulu. Berlari. Okey, sampai sini. Sampai sini kamu akan melompat ke hadapan. 1 2 3. Okey, sampai kamu kat sini, kamu akan skip. Buat skip. Kamu ajar kaki tinggikan. 1 2 3 4. Okey. Sampai di sana kamu akan slide. 1 2 3. Faham? Faham cikgu. Cikgu tunjukkan lagi sekali, okey? Boleh cikgu. Cara step by step. Baik. Pertama kena buat apa dulu? Lari cikgu. Okey, kita akan berlari. Okey, sampai sini? Lompat cikgu. Betul, kita akan lompat. Pandainya pelajar tulisan saya. Lompat. Seterusnya? Skip cikgu. Okey, skip. Kamu kaki kena pastikan kamu kaki tinggi. Barat dada. 1 2 3 4. Baik, sampai sini kamu akan slide. Sisi. 1 2 3. Okey, faham? Faham cikgu. Okey. Berapa kali cikgu? Okey, berapa kali kamu akan buat 2 kali dahulu. Kalau salah nanti cikgu akan betulkan. Okey. Okey murid-murid. Bila cikgu tiap bisa kamu akan buatkan lakuan tu secara satu persatu. Okey. Okey, bersedia? 1 2 kali dulu. Okey, lepas tu Lompat cikgu. betul. Lompat. 1 2 3. Okey, bagus. Seterusnya kita akan skip ataupun kaki paras pinggang. Sedia? Tinggi sikit, cuba lompat. Lompat lagi. Bagus. Okey, dan seterusnya kamu akan Slide ke tepi cikgu. berlari secara sisi. Okey. Bagus. Okey, kali cuba kamu buat secara dengan betul, okey? Baik cikgu. Soalan yang pertama, bersedia? Untuk berlari dahulu. 1 2 3. Oh, laju. Alright, seterusnya lompat ke hadapan. Okey, seterusnya kamu akan skipping ataupun lompat paras pinggang. Okey, dah akhir sekali buat apa? Lari ke sisi cikgu. Betul. Okey. Bagus.
Dua kali terakhir lah tanpa bantuan cikgu. Baik cikgu. Dia 1, 2, 3. Gus, teruskan. Okey, seterusnya. Okey, dan air sekali. Okey, bagus. Okey, murid-murid, kalau kamu semua lihat yang cikgu dah susun ni, kita akan buat satu permainan lah. Okey, permainan ni kita akan aplikasi yang apa cikgu dah ajar tadi, iaitu berlari, melakukan skipping, melompat ke hadapan dan slide. Okey, betul. So cikgu akan tunjuk dulu macam mana cara permainan dia. Yang pertama, kamu berada di antara koni depan. So bila cikgu kata okey, melompat ke hadapan, cikgu dia whistle. So kamu kena melakukan lakuan melompat ke hadapan. 1, 2, 3. Okey, dah sampai depan ni, cikgu nak kamu ambil salah satu barang. Okey, bila contoh kamu ambil pudi kacang, bila kamu dah ambil, cikgu nak kamu lari semula patah balik ke tempat tersebut dan letak dalam gelung. Contoh bila kamu dah ambil, kamu berlari, letak dalam gelung. Okey. Bila letak dalam gelung, kamu pandang semula ke hadapan. So, cikgu akan buat lakuan tu berbeza-beza. Okey, contoh seterusnya cikgu nak kamu skipping. Kamu skipping lah. 1, 2, 3. Okey, ambil barang satu, pukul. Lari. Letak balik. Okey, faham? Faham cikgu? Faham kita cuba dahulu Boleh. permainan ni. Okey? Boleh, cikgu. Boleh? Boleh. Bagus. Okey. So, okey, murid, bila cikgu dia bising, dia kata okey, lompat ke hadapan. Kamu akan lompat. Okey, kita cuba Boleh dia. Lompat ke hadapan. 1, 2, 3. Okey, pilih barang. Okey, lari. Letak balik. Okey. Sedia. Skipping. Okey, betul. Tinggi sikit lagi. Okey, pilih barang. Lari. Alright. Seterusnya, slide. Mana? Okey, lari. Okey. Ready? Skipping. Jadi skipping betul. Okey, pilih barang. Bagi. Alright, lari. Okey, lompat ke hadapan. 1, 2, 3. Pilih. Okey, lari. Okey, slide. Okey, macam mana? Okey, betul. Ambil. Patah balik, lari. Bagus. Okey, lompat ke hadapan. 2, 3. Okey, pilih. Patah balik, lari. Alright, seterusnya skipping. 1, 2, 3. Alright, cepat, lagi satu. Okey. Lompat ke hadapan. 1, 2, 3. Okey, last. Lari. Okey, yeay. Bagus. Okey, murid-murid. Seronok tak hari ni kelas? Seronok cikgu. Seronok, bagus. Okey, hari ni yang kita dah belajar iaitu lakuan pergerakan lampu motor. Okey, contohnya tadi apa tadi sebut? Lari lagi. Lompat. Lagi. Skip. And last kali apa dia buat? Tu side cikgu. Betul. Tepi. Okay. So dalam empat pergerakan lokomotor ni, kamu rasa tak dalam tu semua kamu pernah buat di rumah? Betul cikgu. Lari dengan kawan-kawan, Lompat. kamu skipping, bila kamu seronok kamu skipping, kamu side ke tepi. Okay. So cikgu nak kamu benda tu kita kena betulkan dalam lakuan betul. Okay. Hafiz, apa pendapat kamu tentang apa yang kamu faham tentang hari ini? Saya faham ini pelakuan yang saya kena lakukan dalam kehidupan seharian saya cikgu. Saya kena buat betul-betul, kalau tak nanti saya boleh cedera cikgu. Betul. Bila kamu dah buat dengan betul, menyebabkan kamu boleh senang cedera. Betul. Contoh kalau kamu berlari kamu tak berlari dengan betul, tiba kamu terjatuh. Betul. Sakit tak? Sakit cikgu. So bila cikgu dah ajar hari ni, kamu kena buat cara lakukan yang betul.
rumah nanti kamu cuba berlari dengan betul, kamu skipping dengan betul, kamu berlari sisi. Okay, so untuk hari ni kita dah selesai. So nanti cikgu nak kamu balik nanti kamu cuba apply kan, kamu cuba praktikkan cara yang lakukan kita dah ajar tadi. Okay? Okey cikgu. Okay, so hari ni kita sudah selesai. Sekian, terima kasih. Ya cikgu, terima kasih cikgu. Okay, bagus. Jumpa lagi cikgu. Okay, Bye.